Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi. So, hari ini kita akan mulakan dengan chapter baru, chapter 2, numbering system. So, numbering system ni adalah salah satu part ataupun salah satu chapter yang penting, asas penting untuk awak semua, bukan saja guna dalam digit, tapi selepas ni ada beberapa khusus lagi akan menggunakan numbering system yang saya akan terangkan sekejap lagi lah. Okay, especially yang mana yang melibatkan storage, computering, programming. So numbering system is most important things lah. Because why? Sebab number ini dalam mesin dia tak faham pun macam abjad apa semua ataupun kita bercakap bagi words dia tak faham. Semua benda tu di-convertkan ke dalam bentuk numbering sebab mesin hanya faham 1010 which is 1 untuk on, 0 untuk off. Dia faham itu je. Kombinasi 1010 tu yang membentukkan awak punya memori, awak punya kita buat programming dan sebagainya. Okay. So, dalam numbering system, okay, dalam numbering system chapter ini dia dibahagikan kepada 3 fasa yang penting. So, yang pertama itu saya akan memperkenalkan number system. Dalam number system kita ada 4 numbering system: decimal, binary, hexadecimal dan octal. Kemudian disusuli dengan ada 4 numbering system tu. So next kita akan go to the conversion numbering system tadi. Okay, dalam 4 tadi tu dia boleh convert decimal ke binary, binary ke decimal, binary ke hexa, hexa ke octal dan sebagainya lah. So dia boleh convert kat situ. And then the third one ataupun the last one dalam chapter ni kita akan cover di bahagian coded coded system numbering. Okay, coded ni ada 2 yang kita akan cover, iaitu sign number dan juga binary coded decimal BCD numbering system. 3, satu lagi gray code. Okay, hexa, ASCII, sign number and binary dan juga gray code. Okay, 3 code tu nanti kita akan explore jugalah dalam chapter ni. So itu part yang you kena capture dalam chapter ni, which is objektif untuk chapter ni. Kita kena faham 3 benda tadi itulah. Okay, now we go to the first numbering system. So first numbering system ni kita namakan dia sebagai decimal ataupun kita juga namakan dia sebagai base 10, base 10. Okay, kenapa dia base 10? Sebab dalam numbering system base 10 ini dia ada 10 karakter, which is you all boleh panggil dia apa yang kalau dalam maths dulu, sebelum ni maths kita namakan dia number lah, number biasa. 10 karakter which is start dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, so itu numbering yang ada, karakter yang ada dalam decimal. Biasalah calculation dia semua operation dia pun sama juga, benda yang sama juga. Okay, so semua ada macam you buat matematik macam itulah. So cara kiraan dia pun 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lepas 9 dia akan pergi kepada 10 lah, dia orang panggil 10 kan. Tapi dalam kita numbering system dia, kalau dari segi tulisan dia 10, 10, 11, 12 sampai 19, kemudian 20 sampai 99, kemudian 100. Tapi dimudahkan lagi, you all dalam matematik kita ada financial dan sebagainya. So sebab tu dia panggil numbers puluh, ratus, ribu, bilion, juta, bilion dan sebagainya, trilion dan sebagainya. Itulah.
So itu numbering yang biasa kita guna. Okay, so dalam konteks ini decimal ni kita jadikan dia sebagai asas lah, sebab kita memang tak boleh lari dengan decimal lah, sebab daripada kecil sampai sekarang ni pun kita belajar number decimal ni saja kan. So untuk kali ni kita akan tengok kenapa dia number decimal. Number decimal ni dia ada dua lah, positional weight. So dia ada yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Okay, yang sebelah kiri ini adalah numbering dia asas 10. So dia power of 10 start dengan 10 kuasa kosong. Ini adalah kedudukan dalam number tu. Okey, kedudukan dalam number tu. Contohnya kalau number tu 1, 2, 3. So ini kita nama apa? 123 kan. So kedudukan dalam number tu kalau kita nak tengok ni. Kenapa saya terangkan benda ni? Mungkin awak rasa benda ni tak ni kan. Tapi untuk numbering system berikutnya, ianya berguna untuk kita benda ni lah. Tapi saya nak cerita dia asas dia macam tu lah. So 3 ni dia 10 kuasa kosong. So yang ini 10 kuasa 1, yang ini 10 kuasa 2 dan seterusnya lah. Okey. Kalau ke sebelah kanan iaitu perpuluhan, dia mesti 10 kuasa negatif 1, 10 kuasa negatif 2 dan seterusnya. Okey, apa maksud dia tu? Maksudnya kat sini, untuk kita dapatkan 123 tu, dia mestilah 3 kali 10 kuasa kosong. Okey, hasil tambah dia. 3 kali 10 kuasa kosong equals to the 3 lah. 10 kuasa kosong is equals to 1. Okay, so 3 kali 10 kuasa kosong jadi 3. Okay, then 2 ni pula 2 kali 10 kuasa 1. 10 kuasa 1 is just 10. 2 kali 10 dapat 20. Okay, and then next is 1 yang tadi ni kan, yang seterusnya itu 1. 1 kali 10 kuasa 2. Okay, 10 kuasa 2 tu adalah 100. 1 kali 100 dapat 100. So tambah keseluruhan dia, number dia adalah 1, 2, 3, 10. Okey, dalam numbering system, because of kita belajar numbering system ni, untuk decimal biasanya kita tulis number macam ni, 1, 2, 3, whatever number yang you tulis, kemudian di hujung 10. Optional lah. Okey, sebaiknya dalam numbering system yang you belajar digital, you letak nombor 10 kat bawah. Tetapi kalau tak letak nombor 10 tu pun, by default kita akan declare number itu adalah decimal. Okay, so yang the rest lagi 3 numbering system tu kena letak dia punya base dia berapa, sebab kita nak tahu punya base. Okay, so untuk fraction pun sama juga. 10 negatif 1 is equals to 0.1 times dan 0.01, 0.001 dan seterusnya lah. Okay, dia macam tu dia punya numbering dia. Okay, next. Alright, next ini adalah numbering yang seterusnya adalah binary computing logic, tapi number dia kita nama dia binary numbers. Okay, so kenapa dia binary numbers? Sebab dia ada binary ni, apa dia? Binary ni adalah asas 2. Okay, ataupun base 2. Okay, base 2. Alright, kenapa dia base 2? Sebab dia macam tadi decimal base 10 sebab dia ada 10 karakter. So yang ini base 2 sebab apa? Sebab dia 2 karakter saja. 2 karakter dia apa? 0 dan 1. This is the most important thing, atau this is the most widely used in dunia komputer. Okay, computer programming and so on lah. Okay, yang ini yang basic, yang paling hampir dengan machine code. Kenapa kita cakap pasal machine code? Because you ambil electronic engineering. Electronic engineering ni kita nak communicate dengan machine. Nowadays ada AI, ada sebagainya kan. Semua itu kita programming, AI lah apa semua tu, semua macam mana kita nak bercakap dengan AI, macam mana kita nak bercakap dengan, kita cuma tahu kita tulis kat Gemini, kita tulis apa-apa, pasti dia balas balik. Tetapi macam mana machine tu nak faham apa code, apa command yang kita bagi. So machine tu dia convert semua benda ke dalam bentuk 1010 ni lah. So bila dah dapat 1010 ni, barulah dia faham apa benda. Termasuk kalau dia nak simpan storage data apa semua dalam kita punya. Macam minggu lepas saya terangkan tentang kita punya pixel, macam mana macam mana gambar tu diambil dari sudut analog dan digital. So digital tu ada number dia, yang inilah dia punya numbering dia. Okay, so basically yang ini nearly to the machine core mechanic dia, machine dia itu dia macam switch. 0 untuk off, 1 untuk on. Alright, so powering position dia pun sama juga macam tadi, sama juga macam yang sebelum yang decimal tadi tu. So dia ada base 0,
200 untuk tempat waging dia, 201, 202 dan seterusnya untuk ke kiri. Dan kalau negatif dia ada 20 negatif 1, 20 negatif 2, sama sahaja macam numbering system yang sebelum ni. Apa yang decimal tu. Cuma yang ini dia ada 2 sajalah, 1 dan 0. Okay, so itu basically. So then apa lagi yang kita nak boleh yang kita boleh tengok apa lagi dalam slide ni tunjuk. Okay, MSB dan LSB. So MSB is the most significant bit, LSB is the least significant bit. Kenapa? Sebab dia karakter dia sedua saja. So cara kiraan dia adalah 0, 1. Lepas 1 dia tak boleh pergi 2 sebab 2 tak ada dalam sistem number ni. Okay, so dia pergi ke berapa? Dia pergi ke 10. Lepas tu 11. Lepas 11 dia pergi 100. Kemudian 101. Kemudian dia pergi 111. Lepas 111 dia pergi 100. 100, 100, 40. Okey, bila kita dah ada 1000, so bila ini nombor apa ni? Nombor 8 lah. So 0100 macam mana kita nak tahu dia? Okey, yang ini MSB, yang ini LSB. Sebab tu dia concernkan. Sebenarnya semua benda tu ada MSB dan LSB. Kalau 10% pun MSB dia, kalau kita kata 3421, 3000 tu 3 tu adalah MSB, 421 1 itu adalah LSB. SAR tu adalah LSB, yang paling besar tu adalah MSB. Alright. So itu then the power decimal. Okay, apa lagi? Okay, dalam slide tu macam itulah. Alright, so decimal versus binary. So yang ini power of waging. Kalau untuk binary dia power 2, yang ini 10. Okay, fractional number dia base 10. Okay, itu power of 10 waging dan sebagainya lah. Okay, kalau kita tengok kat sini, yang ini dia punya karakter, ada 10 karakter. Untuk binary dia ada 2 sebab dia base 2, yang ini base 10, 10 karakter. Okay, now how we are convert. Daripada tadi kita dah belajar binary, kita dah belajar decimal, kita dah tahu sikit lah tentang apa itu karakteristik ataupun apa benda introduction of dia punya binary system dan sebagainya. Dan sekarang kita nak tengok decimal conversion. Okay, binary to decimal conversion. Okay, first kita nak tengok daripada nombor binary tu macam mana kita nak convert dia ke dalam bentuk decimal. Alright, so macam mana kaedah dia? Dia ada 3 step kat sini. Alright, yang first sekali assign positional weight. Okay, assign positional weight ni maksudnya macam tadi itulah, kita letak 200, 201, 202, 203, 204 sampai seterusnya. Berapa number binary yang kita ada, dan kita susunkan dia daripada left ke right, least significant sampai most significant. Most significant is the large number, and then least significant is the zero number untuk power dia lah. Okay, then lepas pada tu identify the active value. Okay, yang nombor 2 adalah identify the active value. Active value ni apa? Active value ni adalah number yang ada 1. Yang kosong kita letak kosong, yang kosong kita tak kira, yang kita ambil saja nombor 1. Contohnya dalam konteks ini 1101, active value dia adalah 200, 201 tak ada, tak aktif, 202 aktif, 203 adalah aktif. So itu active value dia lah. Okay, so kita tandakan dia active value dia. Alright, dekat bawah sini pun dia kata 1, 2, 4, 8 ni apa dia? Yang tadilah waging ni. So kalau kita convert dia, kita power dia. So 200 equals to 1, 201 is equals to 2, 202 is equals to 4, 203 is equals to 8. Alright, so now bila kita dah buat yang kali kedua tu, identify the active value. So kita tahu kita ada 1, 4 dan 8. Then the third one, we sum the result yang aktif tadi. Okay, we sum the result yang aktif tadi. So 1 tambah 4 tambah 8. Jadi tambah kosong. Okey, 1 tambah 4 tambah 8 tambah 1 dapat 8, dapatlah 13. So this is 13 is dia punya number dalam decimal. So 1101 itu dalam decimal number adalah 13. Okey, macam tu kita nak dapat dia punya value dia. Okey. Rather than that, actually kalau yang ini kita identify active value kan, sebenarnya active ni sebenarnya adalah kita darab. Macam tadi juga saya buat tadi tu kan, 1 darab dengan 10, 1
darab dengan 20 dengan 100 selebihnya lah. Okey. So yang ini pun sebenarnya dia darab juga ni. 1 ni kali dengan 1 dapat 1. Okey. 0 kali dengan 2 dapat 0. Okey. 1 kali dengan 4 dapat 4. 1 kali dengan 10 kuasa 3 which is 8 dapat 8. And then kita semua yang kita tambah tu yang ni dan kita dapat dia punya hasil. So this is how we convert binary to the decimal. Okay. If you all ada apa-apa soalan, just raise your hand and then throw out your punya question. Okay. Sebab saya tengok ada muka-muka yang nak blur, tak tahu blur ni pasal mengantuk ke ataupun pasal tak faham. Jadi saya tak identify lah you all punya ni kan. Tapi kalau tak tanya tu maksudnya you all faham lah. Itu saya selalu husnuzon. Okey, saya tak saya rasa kalau orang ni faham lah. Okey. Kalau kita duk fikir, wah ni faham tak? Jenuh juga saya nak tengok kan. Sebab kalau tak faham angkat tangan. So this is a university, so you must ada apa orang panggil two-way communication. Kalau tak faham angkat tangan. Kita settle kuliah ni saja. Tak mau balik rumah sebab style belajar kat universiti memang macam tu. Kena settle terus. Kena faham. Sebab next week kita tak akan sentuh part ni dah. Kita ada 14 minggu saja nak cover a lot of chapter. And then next week kita tak cover dah part ni. So tapi lepas nanti dekat exam masuk pula soalan ni. Faham tak? Jadi you kena cepat catch up dan kalau tak faham you tanya. Ataupun you balik buat soalan ke apa benda. Kalau tak faham then you balik tanya. Okay. So itu kaedah dia lah. And then now how tadi kita nak convert daripada binary ke decimal is like that. Okay. Now kita nak convert daripada decimal kepada binary. Okay. Kita ada nombor decimal, kemudian kita nak convert dia ke dalam bentuk binary. So how kita nak convert dia dalam bentuk binary? Okay. Contohnya tadi nombor 13 tadi itulah. Okay. Contohnya tadi ada nombor 13. So macam mana kita nak convert 13 ini ke dalam bentuk binary? Okay. So kalau whole number maksudnya nombor bulat. So nombor bulat tu kita divide by 2. Kalau dia fractional number ataupun nombor perpuluhan, kita darab dengan 2. Itu kaedah dia untuk kita nak dapat kita punya tu. Tetapi macam mana kaedah dia yang ni kita kena tengok betul-betul lah kat sini . So 13 kita kena bahagi dengan 2. Okey, ini bukan bahagi macam zaman dulu-dulu lah kan, zaman kanak-kanak dulu you all bahagi. So 13 bahagi 2 dapat berapa? Dapat 6. Dapat 6 baki 1, betul? Okey, so kita kena simpan dia punya baki. Ini dia punya nanti hujung kita tahulah. Okey, kemudian kita bahagi lagi dengan 2, so dapat 3. Kan? Baki berapa? Baki 0. Okey. Kemudian selepas 3 kita bahagi lagi dengan 2 dapat 1. Baki berapa? Baki 1. Okey. Kemudian kita bahagi lagi dengan 1 dapat berapa? Dapat 0 baki 1. Okey, kita bahagi sampai mana? Sampai 0. Okey, sampai habis, sampai 0. And then bila kita nak baca, kita akan baca dia punya baki, reminder. Okey, kita nak baca pada mana? So kita baca dari bawah ke atas. From bottom to top. Okey, kita baca dari bawah ke atas dengan yang bawah ini adalah nilai MSB, yang atas ini adalah nilai LSB. So which is kalau kita dapat 1101 ni kita baca dari bawah, so hasil number last untuk 13 ini adalah 1101. Yang ini adalah number untuk decimal number, binary number. Okey? So kita kena bahagilah. Alright. Kalau fractional number pula, fractional number ni nombor yang perpuluhan di belakang lah. Contohnya macam 0.625. Okey, kalau 0.625 ni macam mana kita nak buat dia? Kita kena guna kaedah darab. Okey, ataupun kita guna darab lah, multiplication by 2. Okey, so multiplication by 2 macam mana? Mula number dia, mula kita letak 0.625 darab dengan 2. Hasil dia dapat 1.25. So 1.25 tadi tu, 1 tu kita biar kat situ 1. Okey, kita ambil 1. Okey, kemudian 0.25 kita guna balik nombor 0.25 tadi. So
kita guna 0.25, satu kita tinggal kat situ, so kita guna 0.25, kita darab balik dengan 2, kita akan dapat 0.5, betul? So bila kita dapat depan tu 0.5, kita remain dia punya kosong tu. Okey. Lepas 0.5, yang 0.5 tadi tu kita ambil, okey, kosong tak apalah, kosong. 0.5 kali dengan 2 dapat 1.0. So kita dapat 1.0. Okey, dapat 1. Kita ambil yang had depan tu 1. Alright. Kemudian bila 1.0 habis lah. Takat tu lah kita darab sampai value dia jadi 1. And then bila kita dah dapat yang tu, yang ini kita ambil top to down. Okey, untuk fraction kita ambil top to down. Actually dia sama juga ambil dari bawah. Kan, bottom to down. Tapi yang ini kita ambil yang ini. Jadi 101 meaning 101 kita ambil daripada MSB dia di atas, daripada hak first kali kita tu kita ambil dia sebagai MSB, kemudian 01 macam tu. Okey? So boleh faham Ini dua kaedah untuk kita nak convert daripada decimal kepada binary. Alright. Next. Okey. Habislah bab binary tadi tu. Okey, binary tu habislah untuk kita convert dan nombor convert tu lah. Tapi dia tak habis lagi lah. Nanti kita tengok lagi numbering system yang lain pula. Dia juga melibatkan binary juga. Okey, binary juga. Okey. Tetapi boleh faham dia punya nombor binary dia apa benda lah. Okey. Now, yang ini pula adalah octal. Okey. So tadi kita dah ada decimal. Decimal asas berapa? Asas 10. Binary asas 2. So octal ini asas 8. Okey, octal adalah asas 8. So apa itu? Kenapa dia asas 8? Macam biasa, macam decimal tadi juga. Alright, macam decimal dan binary juga, asas 8 dia ada 8 karakter. Okey, 8 karakter, 8 numbers. So numbers dia dari berapa? Dari 0 sampai 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. So itu dia punya nombor asas dia lah. So how octal work? Okay, yang ni lah base 8. Kemudian dia ada number dia 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Habis. Alright. Kira dia macam mana? Sama juga macam base 10 dengan base 2 tadi. Okey, cara kira dia 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lepas tu 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 7. Sampai 1, 7 dia tak ada 8. Kemudian dia naik kepada 2, 7. 2, 0. 2, 0, 2, 1, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 7 sampai 7, 7. Alright, selepas 7, 7 dia akan jadi 1, 0, 0. Kemudian 1, 0, 1 sampai 7, 7, 7. Okey, lepas 7, 7, 7 dia naik 1, 0, 0, 0. Okey, sebab dia tak akan reach nombor 8. Sebab karakter dia tak ada. Karakter dia sampai 7 sahaja. Okey. Yang ini kenapa octal ni kita kata salah satu yang kita consider? Sebab octal ni dia adalah jenis dia adalah 3 bit binary bridge. Okey. Kenapa dia 3 bit binary bridge? Sebab kalau kita tukar dia dalam bentuk binary, dia akan ada 111 itu adalah nombor 7, karakter yang terakhir. So that's why dalam binary dia ada 000 sampai 111. 3 bit, semua value 3 bit itu adalah octal value. Faham tak? Maksudnya 000 kosong kan? 001 1, 010 2, 011 3, 1004, 1015, 1106, 1117. So semua bit tu 3 bit adalah octal number. Alright, kita boleh convert dia ke dalam bentuk octal number. Again, benda yang sama kalau dari segi weighting dia, dia power of 8. Okey, macam biasa 8 power of 0, 8 power of 1, 8 power of 2, 8 power of 3, power of 4 until when sampai habis lah. X power of n. Alright. Now, we start to convert octal to the decimal number. Alright. So we start to convert octal to the decimal number. Macam mana kita nak convert octal kepada decimal?
macam saya cakap tadi, kita ada power. Dia sama je. Kalau octal nak pergi ke decimal, binary nak pergi ke decimal, itu dekat ni buat octal dengan binary kan. So, apa saja nak pergi ke decimal tu, kita pakai wedging yang tadi itulah. So, contohnya, number ini adalah number 213 power 213 octal. Okay, base 8. Okay, macam mana kita nak convert dia? Mula-mula, kita asingkan dulu ikut position wedging dia. Okay, 213 yang ini. So, yang ini adalah 800, 801, 802. Okay, so, next adalah apa? Itulah yang saya cakap tadi, kita darab tu. Okay, so, 800 ini adalah 1, 808, 802 adalah 64. Okay, so saya padam yang ni. Next, what we gonna do? Kita darabkan ke semua tadi. 3 kali 1 dapat 3, 1 kali 8 dapat 8, 2 kali 64 dapat 128. And then, the next step adalah kita tambah 128 tambah 8 tambah 3 dapat hasil dia 139 10. Okay, so simple. Ingat, okay, macam kalau dia naik conversion, nak convert ke decimal, semua darab ikut apa yang dia nak convert. Okay, kalau dia conversion dia ke decimal, ikut apa yang dia nak convert. So, contoh macam kalau macam case ni, octal. So, kita darab dengan 800, 802. Kalau nak convert ke nak convert nombor binary, dia bagi nombor binary, nak convert ke decimal, kita convert 200 nombor tadi kan, 200, 201, 202, tambah. Kaedah dia semua sama saja kalau nak pergi ke decimal number. Okay, next, yang ini ada sedikit berbeza. Okay, beza tak? Alright, taklah beza sangat pun. Okay, so daripada decimal nak ke octal. Okay, ini decimal nak ke octal. Kalau binary, sekejap lagi kita tengok. Ni decimal nak ke octal. Dia bagi nombor decimal, lepas tu dia nak pergi ke nombor octal. Macam mana kita buat tu? Kalau nak pergi daripada base 10 pergi ke nombor yang kecil, kita bahagi. Okay, yang ni octal. Yang ni base 10, yang ini base 8. So, kita bahagi. Alright, boleh tak kalau saya katakan, kalau kata yang nombor besar nak ke 8 nak ke 10, kita darab. 10 nak ke 8. Kalau 10 nak ke 2, kita darab. 2 nak ke 10, kita bahagi. Bahagi je. Betul lah. Lebih kurang. Sama macam tu. Alright. So, decimal nak ke octal. So, nombor decimal dia adalah 139. Okay. Yang first, divide successively by 8. Okay. Kita successively lah. Maksudnya kita divide by 139 tu bahagi dengan 8. So, bila kita 139 bahagi 8 dapat 17. Okey, dapat 17. Kemudian hasil dia dapat 3. Okey, so tinggalkanlah 3 tu di situ. Alright, so baki. Remainder dia 3, kita tinggal kat situ. Kemudian kita ambil 17 ni, kita bahagi lagi dengan 8. Okey, bahagi dengan 8, 17 bagi 8 dapat 2, baki 1. Okey, so baki 1. Kemudian 2 tadi bahagi dengan 8 dapat 0. Okey, hasil dapat 0, baki dia 2. Alright. Jadi, macam mana kita nak tulis dia punya itu against benda yang sama juga daripada bawah ke atas. Okey, from bottom to top. Okey, so from sini ke sini. So, yang baki akhir itu adalah most significant bit, dan baki yang first tadi yang mula kita tanda tu adalah least significant bit. So, the final result supposed to be is 213. Okay, ni dia buat tak cukup Dia buat tak betul lah, bukan tak betul. Maksudnya 213 dia kena ada 8 kat bawah. Base 8.
Okey, baru jawapan dia tepat lah. Okey. So kalau you jawab 213 saja dalam exam, okay, for example you jawab 213 saja, walaupun arahan tu untuk buat kepada 8, kepada octal macam ni, tapi bila jawapan akhir tu you letak 213, so we understand that one is a 213 decimal. Okay, so bila tak ada base kat bawah tu, kita akan automatically by default dia jadi decimal. Okay, jadi kalau kita nak nyatakan dia adalah decimal, kita kena letak dia, nyatakan dia octal, kita kena letak dia octal lah, by 8. Okay, next. Daripada octal, kita nak convert dia ke dalam bentuk binary. Okay, daripada octal, kita nak bentukkan dia, nak convertkan dia bentuk binary. So, macam mana? So, yang first sekali, okay, nombor octal dia adalah 352. Dalam konteks ni, 3528. Okay, 8 tu base 8 lah. Alright, 352. So, first sekali kita isolate each octal number, each octal digit. So, kita isolate 3, 5 dan 2. Okay, kita isolate dia lah. Maksudnya kita pecahkan, asingkan 352. Alright, and then the next one kita translate to the 3-bit binary. Macam saya cakap tadi tu lah, 000 adalah 0, 111 adalah 7, 101 adalah 5, 100 adalah 4, kan? 010 adalah 2. Okey. So yang ini nombor yang tadi saya cakap tu, dia macam lebih kurang kita hafal sifir lah. Okey. Dulu kita hafal sifir kan, 2 kali 2 berapa sampai sifir 12 dia hafal kan. So nombor ni takkan tak dihafal. Supposed to be yang tu kena hafal lah. Kalau tak boleh hafal, kena buat cara tadi ya. Oh, nombor 5 berapa? 1 tambah 4. 1 tambah 4 jadi 5 kan. So depan kosong. Oh, jadi 101. Kena buat kaedah yang tadi ya. Decimal ke binary tu. Tapi basically benda ni sampai nombor 7 ni supposed to be you hafal je lah. Lagi senang lah. Okay. So, dalam konteks ni kita dapat 3 adalah 011, 5 adalah 101, 2 adalah 010. Okey. Yang ini yang dia katakan 352. 2 ini sebenarnya kalau kita dalam digit, 2 ini adalah 10, betul tak? Okey, betul. 2 adalah 10 kan? 2. 1 lah 0. 0 1 2 1 0 3 1 1, betul? Alright. So, tetapi bila kita nak buat kita nak convert octal to the binary number, dia representing 3 bit. Okey, yang ni dia namakan padding. To the importance of padding. Maksudnya, kalau 2 tu sebenarnya number dia 10 saja, tapi kita kena tambah 0 kat depan. Jadi maksud dia kena keluar sini jadi 010. Okey, kalau nombor tu lah. Kalau nombor macam nombor 5 tak apalah. 5 ni dia 101. Most significant bit pun dia yang hujung sekali tak apa, boleh kita buh kosong ataupun tak buh kosong pun dia boleh trace juga. Okey, cuma kalau had duduk dalam number ni. Okey, contohnya macam 2 kat sini dia kata 1 3. Alright. So 2 ni adalah 10. 1 adalah 1 lah. 3 adalah 011 11. Okey, 3 adalah 11. Jadi kalau kita faham dia macam tu. Kalau binary, kita tahu dia macam tu. Tapi kalau untuk kita nak convertkan ke dalam bentuk octal, kita kena jadikan dia 3 bit. Setiap tu kita kena jadikan dia 3 bit. So meaning, 3 ni, 11 kena 011. 1 ni 1, kena tambah 2 lagi 0 kat depan. Okay? So, kenapa? Sebab last kali answer last tu adalah kita combine the bit string tadi tu. Okay, so kita combine. So yang kita combine yang ini 3 doktor ni. 3, 5, 2. Kita combine tu. Okay, kalau 2 tadi kita tak padding, kita tak tambah. Jadi dia akan jadi 011, 01, 0 tak tambah, jadi 10 macam tu. So meaning tak betul ya. Bila kita convert balik nombor ni, dia jadi nombor lain lah. 110, 110 pula. Okey, jadi tak betul. So, bila kita nak convert ni, yang ini tak betul. So, kita kena padding dia, kena bubuh. Kalau nombor tu 2 digit saja, dalam binary dia 2 digit saja, kita kena tambah 0 kat depan. Alright?
So, boleh faham So, last number untuk digit ini adalah 011 101 101 010. Tambah apa? Combine saja nombor tadi yang kita isolate tadi tu, kita convert ke dalam binary dan kita combine saja. So, jadilah dia punya octal binary tadi tu, nombor yang tu. And then next adalah binary to the octal conversion. Okay, binary to the octal conversion. So, macam mana kita nak asingkan ataupun macam mana kita nak convertkan daripada binary. Kita ada nombor binary. Nombor binary kita adalah 10011 101. So nombor ini macam mana kita nak convertkan dia ke dalam bentuk octal. Okey. Macam mana? Yang pertama sekali kita mestilah buat group. Kita groupkan dia kepada 3 bit 3. Tetapi grouping pun kena ingat juga daripada mana? Okey, daripada LSB. Okey, kita tak guna perkataan kanan atau kiri. Selagi dia pening. Okey, kita pakai LSB. Start dari sekarang, kalau kata numbering, yang hak besar tu adalah least significant bit. Yang hak besar tu adalah most significant bit. Okey, yang ratus ribu tu adalah most significant bit. MSB, LSB. Okey, kita start dengan LSB. Jangan mula grouping daripada MSB. Okey, kalau kita grouping daripada MSB, benda akan jadi nombor lain. Okey, kita start group daripada LSB. So macam mana? Kalau 101 ni kita group 3 bit yang pertama ni. Kita groupkan 1. Okey, lepas tu 3 lagi group yang kedua, kita groupkan untuk group nombor 2. Kemudian 3 lagi group yang ini kita group yang terakhir lah. Macam tu. Okey. So, dapatlah grouping yang macam ni. Alright. So, once bila kita dah dapat grouping yang macam ni, apa kita buat? Kita convert lah nombor tu ke dalam bentuk nombor yang kita tahu tadi tu, binary tu. Dalam karakter octal tadi tu. 101 nombor berapa? 101 5. 011 3. 10 ataupun 010 2. Okey. So, number dalam octal dia adalah 235 base 8. Jangan sakat O je, sampai Z dah. Okey, lepas ni kalau faham Z. Jangan O saja. Kan? Kalau O dia ada banyak lagi karakter tu. Kan? Ada nak pergi alfabet banyak lagi sampai Z. Biar kita faham A to Z. Okey, ataupun saya akan ubahlah saya punya orang kata apa, lecture style saya. Mungkin lepas ni saya cakap, okey, kita kena faham A to O. Kita faham okey, saya faham lah, awak faham lah sampai O dah. Lepas ni kalau nak ni faham Z. Baru syok. Alright, next. Yang ini satu numbering system lagi. Numbering system ni nama hexadecimal. Yang ini special sikit. Okey, yang ini nama hexadecimal. Hexadecimal ni numbering system dia ada 16 karakter. Macam mana ada 16 karakter? Number dah dekat 9 saja. Ada dekat 10 karakter saja. 0 sampai 9 is 10 karakter. Mana dia nak cekau lagi? Berapa? 16 tadi kan? Mana dia nak cekau lagi 6 karakter lagi? Okey. So, dia pun taklah buat benda yang tak logik sangat kan. Dia pun tak kira, dia tak buatlah satu karakter yang baru ke sigma ke apa karakter ke, dia tak buat. Okay, dia just pakai number lepas pada 9 tu, yang 10 tu dia akan pakai karakter A. Lepas tu dia pakai karakter sebelah tu dia pakai karakter B. Okey. B, C, E. Lepas D, E. Lepas D, E, F. Habislah. Dia tak pakai G dah lah. G tak ada lah. Dia kalau lepas ni awak nak buat numbering system 17 ke, boleh pakai G. Tapi tak ada. Numbering system hexadecimal ni dia takat 16 simbol sahaja. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A, B, C, D, E, F. Okey. Kalau cara kita nak kira pula macam mana? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
dan 10 lah. A, B, C, D, E, F. Lepas F, 1, 0. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, F. Lepas tu 2, 2, 0. Lepas tu F, F. Sampai F, F. Lepas F, F, 1, 0, 0. Lepas tu 1, 0, F. 1, 0, F. Lepas 1, 0, F, 1, 1, 0. Sampai F, F, F. Lepas tu jadi 1, 0, 0, 0. Sampai semua jadi F, 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 F. Ini nombor saja F lah. Grade bukan F, grade A. No, jangan minta grade F lah. Walaupun kita belajar sampai F, F, F tu nombor paling besar F, jangan main minta kat saya, cik saya nak nombor F sebab F paling tinggi, paling banyak. Kan? Okay? So, and then kenapa dia ada nombor base 16 ni? Okey, base 16 ni yang pertama sekali sebab numbering system dia mewakili 4 bit. Okey, 4 bit. Kalau tadi octal 3 bit, yang ni 4 bit. Okey, 0000 sama juga nombor tu sampai 1111 is equals to the F. 1 tadi berapa? 1117 kan? 1117, lepas tu 1008, 1009, 1001, 9. Lepas tu 101010 sampai 111111 adalah F. Okey, ni dia tak habis ni dia buat ni. Sepatutnya dia dah 15 F. Okey, simbol dia. Alright. Biasalah kalau kita suruh AI buat, dia jadi lagi tu lah. Ada part yang dia cerdik, ada part yang dia bodoh. Kita kena tambah sikit. Okay, dia tak cukup cerdik lagi. Tak apalah. Alright. Tu saya duduk fikir tangan kau ni. Saya pun tak tahu pasal apa. Awak duduk fikir pula pasal tangan. Tadi saya tengok ada saya duduk fikir tangan ni. Dia buat binatang apa? Tak tahu, saya pun tak tahu dia buat apa. Ni corak ikut kan. Okay. Mungkin dia nak kata manusia boleh kira dekat 10, ada 10 jari saja. Saya tak tahulah. Okay. So basically kenapa dia ada sampai numbering system yang sampai 16 ni? Sebab dia buat 4 bit tadi lah. Okay. From human readable integer into the machine friendly format. Hexadecimal ni dia satu numbering system yang human readable, kita boleh baca, dan dia juga machine friendly format. Kenapa? Sebab dia kan pakai 111 tadi tu kan. Nombor dia 1010 tu sampai 1111 is equal to F. Okey. Kalau katakan kita nak tu adalah kalau saya kata saya nak buat nombor tu 3F kan. 3F. 3F ni berapa? 3F ni 01100111111. Okey. Jadi mesin dia faham mana? Dia faham yang ni 00111111. Okey, yang tu mesin faham. Manusia faham tak? Faham. Kita ni hebat, boleh faham. Tapi sekali takut silap lah. Kan? Kita nak kata macam otak manusia ni, kalau ini 2 nombor. Kalau dia bagi 8 nombor, 1111111110, memang mampu. Kan? Jadi kita nak ingat, nak hafal tu jadi payah lah. Okey, sebab tu kita ada dia convert kan, sebenarnya yang buat ni pun manusia juga kan, nak memudahkan manusia. So dia convertkan nombor tu. Jadi kita tak perlulah duk ingat 00111111. Oh, that one is kalau kita nak tulis dalam programming ke apa-apa, kita tulis je 3F. Equivalent to the number yang 8 bit tadi. Faham tak? Jadi kita cuma tulis 3F. Mesin faham 8 bit 1010. Sebab mesin dia tak faham pun 3F. Dia tak tahu pun 3F. Bila kita kod tu, dia akan jadi, dia cuma faham on off. Okey, yang hard nombor lah ni aku off. 2 bit yang atas ni dalam storage aku off. Yang the rest 6 bit lagi, sebab dia nilai dia 1, so aku on. Itu mesin faham itu je, on off. So kita yang nak bagi instruction dekat dia, jenuh juga kita nak bagi instruction 00111111 tu kan. Jenuh lah kita nak bagi, sekali kita tak ingat lagi. Kan? So kita bagilah instruction 3F. Sebab tu dia kata human readable integer into the machine friendly format. Okey, yang ini dia katanya pasal Y
hexadecimal macam tadilah saya cerita tadi itulah. Binary, mesh, mathematical, seni dan sebagainya lah. Kemudian hexadecimal ni guna untuk apa? Guna dalam banyak perkara lah. Banyak perkara yang kita guna hexadecimal. Contohnya kalau awak biasa dengan dengan saya tak pasti dalam Paint ada ke tak, tapi kalau dalam Photoshop, kalau awak biasa guna Photoshop untuk colouring, dia dah bagi kod dia. Sebab tu dia tulis kat situ kod, ada kod. Kalau tak silap saya, FFF tu putih kot. Berapa tak 000 tu. So dia start pada kod tu, dia akan bagi kod yang tersendiri. Kod dalam bentuk hexadecimal ni lah. RGB tu. Ataupun CYMK lah. CYMK macam itulah kod. Number dia akan bagilah numbering tu dalam RGB color. And then dari segi sudut RAM, memory, RAM, semua dia pakai hexadecimal number. Okey, kemudian networking pun sama. Dia nak transfer dari satu data ke satu data, semua dia pakai memory. Sebab tu kita tak pelik kan kalau dia kata you all punya machine sebelum ni machine start dengan 8 bit. Lepas tu 16 bit, lepas tu 32 bit, lepas tu 64 bit. Pasal apa tak jadi? Pasal apa terus P64? Pasal apa tak jadi 63? Because of this number. Okey, sebab tu dia ganda-gandakan sahaja. Dia nak guna nombor hexadecimal. Okey, kalau 64 bit tu berapa nombor hexadecimal? 64 bit maksudnya dia ada 64 number lah. Okey. Satu number 4 bahagi 64 lebih berapa? 8 4 bahagi 64. Dia berapa? 16. Maksudnya dia ada 16 karakter. Betul lah 16? Saya percaya kat dia. Saya pun tak tengok matematik. Okey, 16. Kalau 16 maksudnya dia ada 16 karakter hexadecimal kat situ. Sebab tu dia tak boleh buat 63. Kalau 63 dia nak buat berapa karakter hexadecimal? Tak tahu. Okey. Pandai matematik. Bagus. Alright. Macam itulah. That's why dia pakai string numbers tadi tu. Okey. Alright, now kita go to the converting decimal to the hexadecimal. Okey, bila decimal nak pergi ke hexadecimal, nombor 10 nak pergi ke nombor hexadecimal. Yang ini basically kita akan guna converting number. Contohnya ini dia bagi nombor 12 kan. Nombor 12 simple lah. Nombor 12 nak pergi ke hexadecimal, kita kena hafal lah. Yang ni macam saya cakap tadi lah. Okey. Kita kena hafal apa ni, nombor-nombor ni kita nak kena hafal macam mana? Okey, kita nak kena hafal nombor 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yang ini A, B, C, D, E, F. Macam tu. So kalau dia kata ni 2 khusus 12, 10, 12 is equals to the C, equal dalam bentuk hexadecimal macam itulah. Okey. And then yang ini pula, kalau ini tak apalah, ini nombor 1 je, 12 sampai nombor 14, nombor 15 kita kena hafal lah benda tu kan, sampai nombor 15. Nombor 15 adalah F. Alright, then yang ini kalau dia bagi guide lah step to step. Kalau dia bagi nombor 479, decimal number dia adalah 479 10. Okey, base 10. So macam mana kita nak buat benda ni? Sama juga. Kalau decimal nak pergi ke hexadecimal, kita kena bagi. Okey, kita kena bahagi 479 bahagi dengan berapa? Bahagi dengan power dia. Tadi kalau kita nak pergi ke binary, kita bagi dengan 2. Lepas tu kita bahagi dengan 8. Ini kita bahagi dengan 16. So bila 7 bahagi 16, 479 bahagi 16, hasil dia akan dapat 29. Okey. Dia punya reminder dia akan dapat 15. So 15 ni kita tak boleh lah tulis 15. 15 ni dalam hexadecimal jadi F. So kita convert dia ke dalam bentuk hexadecimal lah. Nombor remainder tu dalam F. Kemudian 29, kita biar dulu remainder tu. 29 bahagi 16 dapat 1 baki 13. Okey. 1 bahagi 16 dapat 0 baki 1. Okey. So baki 1. Tadi remainder 15. Dah ada 15, kita convertkan dia ke dalam bentuk hexadecimal number. 15 adalah F. 13 pun convert juga dalam bentuk hexadecimal, jadi dia D.
Okey, kalau 14 apa dia? E. Kan? Kalau 14 E lah, kalau 12 C. Kan? Kalau E, kalau 10 A. Okey. So bila kita dah convert ni, against kita akan baca dia daripada lowest to top. Lowest is MSB, top adalah LSB. LSB. Okey. So kita baca 1 DF. So 479 in hexadecimal is 1 DF. Okey. 1 DF 16. Also written as, tengok tunjuk bawah ni kan. Also written as a 1DF16 ataupun 0x 1DF. Yang ini mungkin awak biasa tengok dalam memory system, kat dalam kalau awak apa nama ni, type kalau ada error apa keluar kan. Kalau install ke apa benda ke error, dia akan keluar 0x error apa benda 0x bla. Itulah number. Okey. So untuk hexadecimal juga kita kena pakai 16. Tetapi kalau ada huruf A, B, C, H tu kita boleh maafkan kalau tak guna 16 tu. Faham tak? Kalau katakan awak convert dapat macam ni 1DF, kita boleh pakai 1DF. Tapi nak selamat, bila convert saja terus dia pakai nombor 16. Hexadecimal terus dia pakai nombor hexadecimal. Sebab hexadecimal ni juga dia boleh jadi 134. Kan? 134 dia boleh jadi 134 hexadecimal. So kena letak karakter tu juga diguna pakai ataupun share juga dengan octal dan decimal. So meaning set kena letaklah base berapa. Okey? Kalau dapat yang macam ni 1DF, tahulah DF ni memang semua hexadecimal je lah. Octal tak pakai, decimal pun tak pakai. Okey? Tapi kalau kata nak selamat, just tulis je kat bawah tu 16. Ataupun kalau nak style, boleh bubuh 0x. 0x lepas tu nombor hexadecimal dia. Alright? Mana-mana pun boleh. Okey, tapi kalau nak senang ingat untuk first timer ni, nak senang ingat, terus tulis je base je kat bawah. Aku tukar nombor apa ni? Aku tukar nombor hexadecimal 16. Aku tukar nombor octal base 8. Aku tukar binary, tulis base 2. Aku tukar decimal, tulis base 10. Ataupun tak payah tulis pun tak apa. Cuma yang tak perlu tulis tu adalah decimal sahaja. Yang lain tulis base kat bawah. Okay? Then now we are go to the hexadecimal to decimal. Okay? Macam mana kita nak buat hexadecimal kepada decimal. Okay? So contohnya yang ini 3B. Kita nak convert 3B kepada bentuk decimal. Sama juga bila kita nak convert daripada hex ke decimal, kita nak convert kepada bentuk 10, kita kena buat darab. Darab dengan berapa? Darab dengan 16. Okey, kalau contohnya 3B ni, so dia duduk kat sinilah. 3B macam tu. Okey, so B pula nombor berapa? B tu kita tahu dia nombor 11. Kan? So itu adalah nombor 11. Okey. So untuk itu kita kena darab 11 dan 3. Okey. So yang ini okey, yang ini 3 lah. Jadi 3 lah, tak ada masalah. Yang ini je kita convert daripada B jadi 11. Macam kita nak darab dengan B, memang tak boleh darab pun dengan B kan. Kita bukan belajar persamaan kuadratik, ada X, Y apa semua kan. Sebab tu dulu mereka kata, saya ni ada satu student main kat saya, dia kata, saya ni rasa macam bodoh cik ajak belajar math. Tak tahu apa saya cari. Duk cari X, duk cari Y. Duk cari X, duk cari Y. X tu siapa dia? Kan? Betul juga dia kata kan. Jadi mana kata, hampa lama ni duk cari X, duk cari Y. Paling-paling best pun cari A, B, C. Tapi itulah kegunaan matematik tu akan guna balik dekat dalam
especially you dah sekarang ni dalam engineering, memang tak lepas daripada matematik. Sebab mesin semua pakai matematik. Okey. Jadi kat mana tadi? Kat sini. So kita tukar B jadikan dia 11 darab 1600. 1600 is 1 lah. Okey, 11 darab 1. Okey, 11 darab 1, jawapan dia 11. 3 kali 6, yang ini 3 kali 6 dapat 48, 11 dapat ni dapat 11, and then tambah kedua-dua sekali lah. Kalau ada 3 nombor tu, tambah dua-dua tu. 48 tambah 11 jadi 59. So, hasil akhir akan jadi 59. 59 ni apa? 59 desimal. Okay. So, 3B is equals to the 59. Itu bit numbering system lah. Next kita pergi ke hexadecimal kepada binary. Alright, tadi kita tengok binary kepada hexadecimal. Tadi kita tengok apa? Hexadecimal. Tadi habis dah. Bab decimal tu kita dah habis dah. So sekarang ni kita nak tukar pula. Daripada hexadecimal nak pergi ke binary pula. Macam mana? Hexadecimal nak pergi ke binary. Okey, kalau octal tadi kita pakai 3 bit kan? Hexadecimal kita pakai 4 bit. Sama juga kaedah convert octal ke hexadecimal tadi. Octal ke binary tadi. Hexadecimal kaedah dia lebih kurang sama, tetapi untuk hexadecimal pakai 4 bit, octal pakai 3 bit. Alright, so macam mana tu? Okey, contohnya kita nak convert 4F ini ke dalam bentuk binary. So kita asingkan dulu, separate dulu dia punya 4F tu, which is 4 dan F. Okey, kemudian kita cari pula value dalam binary. 4 ni value dia apa? 4 ni adalah 100. F ni apa? F ni 1111. Okey. So bila kita dah dapat yang itu, kita kena kita kena letak daripada 3 bit ni kita kena jadikan dia 4 bit. Tetapi dalam konteks ni 4 tu duduk di MSB. Jadi MSB kosong kat depan tu biasanya orang kita boleh tulis tetapi tak meaning apa-apa. Kan? Contoh macam awak nak kata ada RM2. Kan? Awak takkan kata saya ada 002 ringgit. Kan? Awak akan kata awak ada RM2 ataupun ada RM21. Kan? Dalam duit RM lah, kita akan cakap RM21. Kita tak cakap 021 ringgit. Saya ada RM021. Tak cakap macam tu kan. So sama juga yang ni lah. Yang hujung ni tak letak kosong pun tak apa. Okey, tapi kalau nak letak pun tak ada masalah. So 4F kita bahagikan kepada 2 yang tadi tu. Kemudian kita gabungkan balik, become the number scissor 01001111. Okey. So itu dia punya numbering dia lah. Untuk kita nak convertkan hexadecimal kepada binary. So it's very simple and very straightforward. Okey. Kalau kata kita nak convert, okey, contoh satu lagi contoh yang ada ripple, ada tak dia tunjuk ada ripple. Padding, okey, yang ni binary tu hexadecimal. Hexadecimal to binary. Okey. Sekejap kat sini dululah. Okey, contohnya kalau kita nak convertkan nombor hexadecimal ni, contohnya kita nak convert 32 contohnya 32 hexa nak convert ke dalam bentuk binary. So macam mana kita nak buat? Bersemula kita separate dulu 3 dengan 2. 3 ni berapa? 3 ni adalah 11, betul? 2 ini pula adalah 10. Okey, kemudian kita padded dengan 0. Okey, kita tambah setiap ni kena jadi 4 bit. Okey, so 4 bit, so 2 ni 10. So tambah 2 lagi 0. Yang depan pun tambah 2 lagi 0. So 32 hexadecimal convert ke dalam bentuk binary. So dia akan jadi 0011 0010 ataupun 110010. Yang ini tak wajib, yang ini compulsory.
Okey, yang padet yang duduk di tempat LSB ni semua wajib bubuh. Yang MSB sahaja yang kita tak wajib letak kosong tu. Kalau dia tak cukup kosong tak apalah, ingatkan dia macam tu. Tapi yang di bawah dan yang di tengah-tengah sebelum dia sampai ke MSB, semua tu kena letak padet bagi jadi 4 bit. Okey, so boleh faham? Okay, next adalah binary to the hexadecimal. Okay, binary to the hexadecimal. Okay, so binary kepada hexadecimal. Binary kepada hexadecimal. Macam mana binary nak pergi ke hexadecimal? Binary tu adalah nombor 0101 tu lah. Alright, dia nak pindah kepada bentuk hexadecimal. Okay, yang ini kita pakai 4-bit rules. Simple saja sebenarnya, direct convert saja. Kalau kita nak buat apa nama ni, height tadi tu kita nak buat apa tadi? Octal, kita pakai 3-bit rule. Yang ni kita pakai 4-bit rules. Okey, macam mana? Nombor dia yang ini, the conversion process. Okey, nombor dia adalah ni. 00101110111111. Okey. First sekali apa yang kita perlu buat adalah kita grupkan dia. Ni group bit by 4. Okey. Saya buat kat sini pun. Ni saya tak tahu apa number dia kat sini, mungkin ada number kot. Okey. Kita group by 4. Macam tu. Kemudian yang ni pula kita group lagi 4. Kemudian yang ni pun kita group 4. Yang ni tak apalah, nombor cukup-cukup. Apa yang dia kata padding tadi tu, kalau ada leading zone lah. Kalau ada yang hujung yang depan sekali tu ada kosong, so kita pad with leading 0. Okey, kalau ni yang ni okey lah, dia duduk ni dia dah ada kosong-kosong. Tapi sebenarnya nombor ni adalah 1010111101. So kita padkan dia, kita groupkan dia kepada yang ini. Lepas tu yang ini. Lepas tu 10 ni kita tambah 00 kat depan. Okey. So once bila kita dah buat benda ni, lepas pada yang kita dah dapat nilai ni, so kita convertkanlah nombor dia ke dalam nombor hexadecimal. So 1101 is a D. Okey, inilah D lah nombor dia kat sini kan. 1011 adalah B. 0010 adalah 2. So jadi nombor dia 101111111101 itu dalam hexadecimal, number dia adalah 2BD. Okey. Itu yang saya cakap. Itu tadi kita balik pada page yang dia cakap relate antara human readable dan juga machine machine friendly. Okey. Kalau machine dia tak boleh, dia baca dia mesti dia kena baca 101 101111111101. Kalau kita nak baca macam tu, kalau hari ni saya ajak awak hak tu, balik pakai pening kepala lagu tu lah. Kan? Lepas tu dah ingat pula, tadi cik cakap apa lah, 1101 jadi no kan. Jadi tak boleh macam tu. Kita kalau ingat hak nombor tu, kita ingat 2BD. Senang lah 2BD kan. 2 apa dia? 2 adalah 10. Ada 0010. B apa dia? B adalah 1011. D apa? D adalah 1101. Jadi kalau dalam bahasa komputer ataupun dalam bahasa mesin, dia akan faham 1010. Okey. And then satu lagi, bila kita nak converting hexadecimal, kita nak convert hexadecimal ke dalam bentuk octal. Okey, tadi kita dah convert kan hexadecimal, binary, hexadecimal, decimal semuanya. Last but not least, kita kena convert hexadecimal dengan to the octal. Okey, kita nak convert hexadecimal kepada octal. Okey, macam mana kita nak convert hexadecimal kepada octal? Okey, kita tak boleh nak convert hexadecimal kepada octal secara terus. Direct kita tak boleh nak convert dia.
So kita kena ada bridging ataupun dia panggil kat sini repackaging. Okey, ataupun mula kita kena buat unpackaging dulu, lepas tu repackaging, lepas tu baru conversion dapat. Okey, tu saya duk pening sangatlah. Apa dia ni packing repacking lah kan. Dia macam kita buah barang lah. Okey, lah ni kita ada barang B5. Okey, perlu kita unpack dulu. Dalam B5 tu dia ada nombor-nombor binary. Kan, nombor binary yang dipaket secara 4-4. Kan, 4 bit 4 bit. So nombor 5 tu adalah 0101. B pula 1011. Dalam paket tu ada dua nombor tu lah. So adalah 8 nombor. So dia dalam B tu dia akan ada dua plastik bag kan. Satu plastik bag 1011, satu lagi 0101. Okey. Apa siapa orang kata plastik bag? Siapa? Tu orang panggil plastik bag. Ataupun orang panggil, ada orang Kelantan dia panggil apa? Supik kok-kok. Ada orang Kelantan sini? Ada orang Kelantan sini? Tak ada? Ha? Tak ada set kita lah. Ada kan? Takkan tak ada tapi tak mau mengaku. Baru main Perlis 2 hari tak mau mengaku Kelantan dah. Come on lah. Saya lagi cakap lagi jadi bau budu lah. Orang Kelantan mesti cakap bau budu. Especially yang lelaki. Yang perempuan ni boleh tukar juga jadi apa-apa. Kalau yang lelaki mesti tak boleh jadi apa. Sebab dia punya bahasa Kelantan ni memang unik. Saya suka bahasa dia. Okey, tak apa. And then now, apa yang kita kena buat tadi tu. So, bila kita dah unpack tadi tu. So, 1011 kita letak balik lah. 1011 yang tadi itulah. 0101 itu adalah nombor 5. 1011 itu adalah nombor B. Okey. And then lepas tu kita dah unpack dah, kita dah dapat 8 number. Okey, kita dah dapat 8 binary code, binary numbers. Sebab B5 tadi dia akan jadi 8 binary number. Daripada 8 tu kita nak packing balik kepada 3 bit. Kita nak masuk balik dalam plastik, kita nak buh 3 bit. Ni macam mana geng-geng buat businessman nak buat untung lah. Kan? Beli daripada China, bundle main sini, buka jual selai-selai. Untung. Beli bundle RM5, buka jual selai-selai, satu RM10. Lagi mahal lah kan. Macam tu lah. Okay. Alright. So macam mana dia nak repackaging balik kat sini bila dah siap ni. So kita klasifikasi dia sebagai 3, grouping dia kepada 3 balik. Okay. So bila kita groupkan dia kepada 3, jadi hak ni LSB kan. Yang hujung ni LSB, yang ini MSB. Sama jugalah. Jadi 101 adalah LSB. Kemudian yang ni dia ada 10 saja. 10 kalau kita 3 jadi 010 lah. Samalah padding lah. Pad with 0. Ada 1 0 yang lebih kat situ. Okay. So jadi 101 yang tadi nombor tadi 101, lepas tu kita pad dengan 110, kemudian 010. Jadi daripada situ tak habis lagi. Tu baru binary kan. Lepas tu nombor binary tadi tu kita convert balik ke dalam bentuk octal ataupun ke dalam bentuk numbering lah. Okey, numbering ni dia tak kira octal sebenarnya. Kalau 3 ni apa-apa number lah kan. Macam 101 ini adalah 5, 110 ini adalah 6, 010 adalah 2. Jadi, dapatlah nombor 265. So, nombor 265 ni kita baca daripada mana? Baca macam ni lah. Kalau kita dah susun macam ni, kita baca ni LSB, sini LSB, sini MSB lah. Okey. So, dapatlah 265 octal. Octal jangan lupa tulis 8 kat bawah. Okey, nampak tak? B5 convert kepada maximum ni dapatlah 265 bit. Perantara dia adalah binary. So, untuk kita nak convert daripada hexadecimal ke octal, kita kena ada perantara numbering system iaitu binary. Kita convert dulu hexadecimal ke dalam bentuk binary. Daripada binary, kita repackaging balik untuk dapat untuk dalam bentuk octal. Okay? The last page is the last page ini adalah converting octal kepada hexadecimal. Okay, ni last page untuk hari ini.
Okay, next. Lepas tu kita belajar benda lain pula. So, tadi kita convert daripada hexadesimal ke oktal. Yang ini oktal nak pergi ke hexadesimal. Kita ada nombor oktal. Oktal number kita ada 365. Dia pakai 365 ke? Okey, dia buat dua kali lah. Okey, satu nombor 365. Alright, nombor oktal dia 365 base 8. Okey, dia nak convert ke dalam bentuk hexadesimal. Sama juga dia unpackage. Okey, kalau nombor oktal tadi dia pakai 3 bit kan. Setiap number tu adalah 3 bit. So nombor 5 dia akan jadi why dia convert sini P134 pula. 1347. Oh, hak ni nombor apa? Hak ni nombor apa? Okey, yang ni Tok Syah duk kira hak ni. Dia pakai nombor yang ni kot. Apa benda tak tahu? Pasal apa tiba-tiba dia jadi 134? So number supposed to be 134 lah. Bukan 365. Okey. Numbering dia adalah yang sini sepatutnya, yang ini sepatutnya bukan 365, but actually this is the number, this is the 13. Okay, that one is a, mungkin ada silap slide kot, 1, 3, 4. Okay, AI buat, risaulah kan, nama apa dia? Okay, saya rasa 1, 3, 4. Tu AI buat, jadi kita apa dia? Satu. Ini bukan 3, ini bukan 4, ini 5 pula. 5 1 6. Dia pening dah. Nanti saya nak kena ubah benda ni. Yang ini 1 pula. Alright. Actually bukan 134, 165. Numbering yang dia nak convert tu adalah 165. Kita ambil nombor ni lah. Okay, 165. Okay, number yang ada dekat sini supposed to be 165. Jadi saya pun pening lah. Mungkin hari tu dia orang tak check kot. Dia orang tu saya lah. Alright. So 165. Okay, bila dia nak convert 165 dalam bentuk oktal ni ke dalam bentuk hexadesimal, macam mana? So first kali dia akan repackaging. So 1 jadi 001, 6 akan jadi 110, 5 akan jadi 101. Okay, low power. Okay, sebab tu saya cepat tu. Alright, sebab saya tengok-tengok, alamak, tak charge pula hari tu. Okay, ini masalah kita lah. Boleh lah kita kalau bateri ni memang charge, sekali charge tahan setahun kan. Saya memang selalu problem saya bateri kan. Student selalu call pun tak ada bateri selalu. Okay, tak apalah. Ni boleh ni 10% ni. Okay, jadi 165. Sini last dah. Okay, tak ada lah lepas ni. Okay, 165. Jadi kita convert dia dalam repackaging dia dalam 001, 110, 101. Okay, then lepas tu kita gabungkan balik nombor tu. Okay, kita gabungkan balik. Ni 101, yang ni 101, yang ni 110, yang ini hak ni betul pula dah. Aduh mak ai. Serabut betul lah. Okay. Okay, kita ambil nombor tu pula lah. Okay. Pening tak? Okay, jangan pening. Saya terang balik daripada awal. Terang balik daripada sini lah, page ni. Okay. 365 dia nak convert. So ini 365. Okay. So number ni silap. Number ni 3 supposed to be 1165.
0, 1, 1. Okay, so yang ni 1, 1, 0, 1, 0. Okay, betul. So this number is a nombor yang convert ni betul. Okay, nombor yang dia convert ni betul. Okay, the one is the 3, ini 6, ini 5 octal. Alright. So once bila dia dah dapat nombor yang ini, dia dah convertkan nombor yang 365 ni, kemudian dia regroup balik dalam bentuk 8 bit. Okay, dia regroup balik dalam 8 bit dah. Dalam bentuk 4 bit. Okay, sebab hexadecimal dia regroup dalam 4 bit. So 4 bit macam mana? 4 bit kat sini lah. Dia ambil 4 bit ni, lepas tu 4 bit lagi yang sini. Okay. So bila dia ambil 4 bit tu, so dia akan jadi satu akan jadi 0101. Satu lagi akan jadi satu lagi back plastik, regroup back lagi, dia akan jadi 1111. So yang 1111 ini adalah apa? 1111, nombor dia adalah F0101, nombor dia adalah 5. Kan? Nombor dia 5. Okay, so nombor dia 5. Alright. Jadi hasil yang akhir dia adalah F5. So nombor dia jadilah F5. Yang ni dia buat pakai nombor hexadecimal, dia pakai 0x F5. Boleh lah, tak ada masalah. Atau F5 16. Okay. Same goes to this one. Alamak, yang ni macam mana dia? Yang ni. Okay. Yang ini 1347. Alright, 1347 nombor binary, nombor octal. Okay, 1347 nombor octal. Dia convertkan ke dalam bentuk binary first. Okay, 1 is a 001, 3 is a 011, 4 is a 100, and then 7 dia jadi 111. Okay. So, lepas tu dia gabungkanlah nombor tadi tu. Ni boleh tolak tepi tak? Tak boleh lah pula. Macam mana saya nak buat? Okay. So, dia gabungkan nombor tu, kemudian dia regroup balik dengan 4 bit. 4 bit ini dia regroup dari mana? Dia regroup daripada LSB. Okey, tu jangan silap. Okey, jangan regroup daripada kanan. Okey, jangan regroup daripada kiri. Walaupun kita tulis daripada kiri ke kanan, tapi kita jangan ambil dalam tu bila kita ni kita ambil hak belakang, hak ujung dulu, LSB dulu. Okey, kita mana kata kita group dia daripada sini. Tak boleh tulis kalau kita pegang. Kita group dia daripada sini. Daripada sini ke sini. 4 bit. Yang hujung hak sebelah sini, kalau ada satu pun satulah. Kalau ada dua, kalau ada tiga, tak ada masalah. Okey? Kalau dalam konteks ni, dia ada 2 yang hujung sekali tu. Okey. So, and then, bila kita dah regroup yang itu, kita pun convert lah. 011 adalah 7. 1110 ini adalah E. 0010 adalah 2. Jadi dapatlah nombor akhir dia adalah 2E7. Okey. So hari ni dia sampai habis nombor converting dekat tu lah. Alright. So untuk lecture hari ni saya berhenti takat ni dululah sampai apa jangan duk kemai barang. Ni nak ending dekat ni saya duk buat recording. Tak kira awak boleh tengok balik recording apa saya tulis ni kan. Tu saya duk buat ending dia tu saya duk kata. Okey, untuk lecture hari ni kita dah tamat.